أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلبنا وتنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلبنا وتلهمنا علوما لدننا وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وتلميذنا وأتباعنا وترزقنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Soalan yang ke-31. Su'ila hal yara al-basharu al-malaikata. Dan hal yara al-basharu adakah boleh melihat, dia panggil yara di sini, yara dengan makna ra'a basariyah. Dia panggil ru'yah basariyah. Tengok dengan mata. Dah. Hal yara adakah boleh melihat dengan mata al-basharu oleh manusia. Dan al-bashar tu dia panggil lafaz mufrad tapi makna dia tu jamak. Dan hal adakah yaral basharu boleh melihat al-basharu oleh manusia al-malaikata maf'u akan malaikat. Manusia ni boleh tengok ke tak malaikat dengan mata ujiba dijawabkan la yara al-basharu ghairul anbiya'i al-malaikata. Cuba susun ibarat mula. La yaral basharu al-malaikata ghairul anbiya'i. Tak ada. Gitu dah. La yaral basharu tiada boleh melihatlah oleh manusia, tak boleh tengoklah oleh manusia. Ambil maf'ul dulu. Al-malaikata akan malaikat. Dan manusia ni tak boleh nak tengok, tak boleh nak nampak dengan mata hitam akan malaikat. Ghairu al-anbiya'i selain daripada nabi. Makna katanya para anbiya ni boleh nak tengok malaikat dengan mata hitam itulah. Adapun manusia biasa gini tak boleh nak tengok malaikat dengan mata hitam tu. Sebab tu kata yara dengan makna ra'a basariyah. Tengok dengan mata hitam. Kata la yara tu bila iza akan kait tu. Kait tu yara. La yara tu. Bila hai kata la yara al-basharu al-malaikata, dan manusia ni tak boleh nak tengok malaikat dengan mata hitam tu bila iza kanu ala suwarihim al-asliyati. Dan apabila adalah mereka itu al-malaikat dan ala suwarihim di atas rupa-rupa mereka itu al-malaikat, suwari mana sifat al-asliyati yang asal. Makna katanya kalulah malaikat saat itu ia duduk di atas rupa asal, maka manusia tu tak boleh nak tengok. Adapun kalulah malaikat saat itu dia panggil tamatsul. Tamatsala Tamatsala ni panggil perang tukar. Dia tu malaikat atau dia tukar dia tu menjadi manusia. Dia buat rupa menjadi manusia. Seperti mana ada malaikat hak mari jumpa nabi dia. Tanya apa nama kau Islam, apa nama kau iman, apa nama kau ihsan dah. Atau dia panggil malaikat tu tapi ia bertukar rupa menjadi rupa manusia. Kalau malaikat bertukar rupa menjadi rupa manusia tu,
manusia boleh tengok. Dah. Adapun hak tak boleh nak tengok ni rupa asal hak malaikat nu. Dah. Sebab apa boleh tu la yara al-basharu al-malaikata. Dah ala suwari al-asliyah. Sebab apa ilah? Li'annahum, kerana bahawa sungguhnya mereka itu al-malaikah saning khaba'na ajsamul latifatun, ialah jisim-jisim yang lemah lembut, jisim latif, supaya angin, supaya cahaya matahari dah. Atau dia panggil jisim latif lagu tu sabit tu lah tak boleh nak nampak malaikat. Sebab malaikat tu ia buat daripada nur, tak itu. Adapun kalau malaikat saat itu dia bertukar jadi rupa manusia, tu baru boleh tengok. Bandingan kahli tanzir mazaidah kama annahum, bandingnya ni. Yang buat banding ya, malaikat manusia tak boleh nak tengok dengan rupa asal malaikat saat ni tu. Sebab malaikat tu dia panggil ajsamul latifah. Dan begitu juga bandingnya seperti mana angin pun manusia tak boleh nak tengok juga. Gitu lah. Kama kaf li tanzir mazaidah. Dan bandingannya annahum, bahawa sungguhnya mereka itu al-malaikat la yarawna, tiada boleh melihatlah oleh mereka itu al-bashar. Tengok lafaz al-bashar, lafaz mufrad tapi maknanya jamak. Sampai tu kata yarawna mai dengan jamak dah. Tiada boleh melihatlah oleh mereka itu. Mula-mula kama annahum, dan bandingannya annahum, bahawa sungguhnya mereka itu al-bashar, manusia tu. La yarawna, tiada boleh melihatlah oleh mereka itu al-bashar, manusia saning al-hawa'as, akan angin. Bandingannya supaya manusia nak tengok angin tu tak nampak dah ke. Ma'a kaunihi walhal keadaannya al-hawa sana itu jisman khabar kauni. Dan jisman dak khabar bagi anak. Tak ano. Khabar kau ni. Ma'a kaunihi walhal keadaannya al-hawa sana itu jisman, ialah jisim malian, jisim sifat yang memenuhilah ia jisim tu lil fadai, lam ditakwiyah, lil fadai, akan tempat kosong. Atau angin tu dia panggil memenuhi akan tempat kosong. Kalau dalam istilah ilmu enggak dia panggil apa? Dia panggil faraq mauhum nak ke? Faraq mauhum ni supaya ada depan kita lah. Hak nampak di mata kita sungguhnya meja khisi tu ya. Adapun lain daripada meja, lain daripada khisi saat itu tak nampak dah. Tak itu. Angin tak nampak. Apabila kita tak nampak angin, kita kata tak ada. Tak itu. Atau dia panggil faraq mauhum lagu tu. Tengok tara angin lagi kita tak boleh nak nampak. Pas malaikat kita nak nampak lagu mana sebab jawab dengan nur malaikat sana tu. Latifan, sifat khabar yang dua boleh bagi kaunihi. Dan ma'a kaunihi, bahawa walhal keadaannya al-hawa sana tu. Dia panggil latifan, lemah lembut. Tak. Sifat pada jisman. Ma'a kaunihi walhal keadaannya al-hawa itu ialah jisman yang latifan, sifat yang dua. Yang latifan, yang lemah, yang lembut dia panggil. Sampai tu tak boleh nampak. Atau bandingnya ialah gitu dah. Makna katanya manusia tak boleh nak tengok rupa malaikat hak asal. Rupa malaikat hak asal. Sebab rupa malaikat hak asal saning dia panggil ajsam latifah. Serupa bandingannya, serupa dengan manusia tak boleh nak tengok angin tu. Sebab angin tu dia panggil ajsaman latifan juga dah. Adapun kalau malaikat dia bertukar rupa menjadi rupa manusia, tu manusia boleh tengok Sayyidina Umar duk menengung dekat Nabi, apa pelat yatan ni mari tanya dia jawab sendiri, kata benar sendiri dah ke. Tu habis. Wa amma iza tashakkalu, dia panggil fa'il bi dhamadi, ba tafa'ul dia panggil. Ba tafa'al, tafa'ulan dia panggil dah.
tafa'ala, tasyakkala. Dah. Dia panggil buat jadi rupa. Dah, dia panggil buat jadi rupa, panggil tukar syakal, tukar bentukkan dia panggil. Wa amma iza tasyakkalu, dan ada pun dia panggil bina lazim ni, tasyakkalu ni dah bab tafa'ul ni bina dia panggil bina lazim dah. Maf'ul tak ada. Wa amma iza tasyakkalu, dan ada pun apabila tasyakkalu dah berupalah oleh mereka itu al malaikat, bertukar rupa dia panggil. Rupa asal dia bertukar jadi rupa manusia. Terus tasyakkalu bisurati jismin, dengan rupa jisim. Jisim mana? Kathifin, dan bertokar. Dia panggil dengan rupa jisim yang bertokar. Dia bertukar rupa dia panggil. Mana hai rupa jisim yang bertokar? Ai wa kal insani ai wa mithalu dzalikal jismil kathif kainun, adalah ia kal insani, seperti manusia. Manusia ni dia panggil jismun kathifun. Dah, apabila malaikat saat itu dia bertukar rupa, dia pelerang rupa jadi rupa manusia gak, dia panggil jadi jismun kathif. Dah, apabila malaikat tu jadi jismun kathif dah, fayarawnahum, maka boleh melihatlah oleh mereka itu al-bashar, hum akan mereka itu al-malaikah. Dah, baru boleh nampak malaikat. Tengok nota kaki 1. Kama warada fi hadits Jibril, baca Jibril. Ya, dia panggil alamiah beripung dengan ajamiyah ketika khafat dengan fathah dah kan. Gitu dia. Dan kama warada fi hadits Jibril alaihi wassalam as-sabiqi, sifat dah hadisi as-sabiqi. Dan seperti mana barang yang telah datanglah pada hadis Jibril yang as-sabiqi, yang telah lalu, zikruhu oleh sebutnya hadis Jibril. Pada saifah 14 kita tengoklah. Dah, hok dulu tu. Wa qala ta'ala fi sya'ni Jibrilu alaihi salam wa tamathulihi fi surati insiyyin li Maryama radhiyallahu anha wa tabsyiriha bi Isa alaihi salam. Tengok. Wa qala ta'ala. Ni dia panggil hadis lain pula ni. Dah. Ni tadi tu as-sabiqi zikruhu saat ni tu. Nung pada masa Allah nak malaikat Jibril bertukar rupa, buat jadi rupa manusia, ke jumpa dengan Nabi, rambut ya segala bulu tu hitam pakai cuk putih. Dah. Lepas tu kecek dengan Nabi dak. Tanya email, tanya Islam, sekali. Dah. Atau waqala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala fi sya'ni Jibril, pada sya'an yang dia panggil penama dah, kelakuan Jibril. Sya'an manusia ni bertokar dah kan. Sya'an manusia ni bertokar, berjerim. Dia panggil kathif. Sya'an hak malaikat ni ke apa? Sya'an hak malaikat ni dia panggil nur. Dah. Latif, jadi latif dia panggil. Wa tamathulihi, dan berupa nyonya Jibril fi surati insiyyin, pada rupa manusia. Makna katanya Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril saat itu bertukar rupa jadi rupa manusia, pelerang lah. Li Maryama, bagi Siti Maryam, ibu bagi Nabi Isa. Gitu dianya. Maka malaikat Jibril pun pelerang lah, tukar rupa pergi berjumpa dengan Maryam. Maryam ni ketika tu dia budak, dia baru mari hai, lepas tu dia nak pergi maning hai lah le sungai tu. Dah, lepas tu malaikat Jibril ni dia pelerang, dia bertukar rupa jadi orang lelaki yang begitu comel, yang begitu jangok. Maryam dia tak rasa temu orang yatim. Dah, orang lelaki. Dia tak rasa jumpa. Dia pun bimbang dah, takut kena fitnah. Lepas tu wata bersyiriha, dan menggembira ia Jibril akan Maryam Isa alaihi wassalam. Dah. Malaikat Jibril pun royak berita gembira ya tahir Maryam. Dah, Allah Taala suruh mung ni mengandung Nabi Isa alaihi salam. Siap buku tu dak timbul tu bait situ dah. Kata Maryam ni mengandung tak ada pak. Tu nak ayat apa? Nak ayat katanya
malaikat Jibril dia bertukar rupa jadi rupa manusia berjumpa dengan Maryam. Maryam pun boleh nampak lah sebab dia rupa manusia. Pisik tu malaikat tu, apa nama malaikat tu pisik dia. Nak jadi jiran kasih pun boleh, jiran latif pun boleh dia. Fa arsalna ilaiha ruhana. Fa arsalna, maka telah suruhlah oleh kami, yakni Allah Ta'ala suruh ilaiha kepadanya, kepada Maryam, ruhana akan Jibril, akan ruh kami, yakni akan malaikat Jibril. Tu dah. Fatamatsala, maka berupalah ia Jibril laha baginya, bagi Maryam, hal keadaannya basyiran, dan manusia. Malaikat Jibril pun jadi berupa manusia sawiyan, yang elok, yang jangok. Jumpa ke Maryam lah kan? Gitu. Malaikat Jibril tukar rupa, jadi rupa manusia laki-laki yang jangok, yang comel, jumpa ke Maryam. Tu dah. Habis. Wa ru'yatul anbiya ilahum ala suwarihim al-asliyati khususiyatun khusu biha litalaqi al-masaili ad-diniyati wal ahkami asy-syar'iyyah. Patut dia mau tanya kan, di sini dia panggil jumlah musta'nafah wa istinafun bayani jawab soal muqaddarin dah. Soalah gini ya, dia mau tanya, kalau gitu rupa hak asal bagi malaikat, rupa hak asal bagi malaikat ni, nabi-nabi, para anbiya ni, adakah boleh melihat, boleh tengok? Rupa asal malaikat tu. Ni jawab tengok. Wa ru'yatul anbiya'i, dan bermula melihatlah oleh anbiya, idhafah masdar kepada fa'il, dia panggil sini. Dia panggil ru'yah al-basariyah dah. Dan bermula melihatlah oleh anbiya, lahum, lam litakwiyah, lam litadiyah, apa boleh panggil? Dan lahum akan mereka itu malaikat. Para nabi-nabi boleh tengok para malaikat. Ala suwarihim al-asliyati, hal pada dhamihum lahum tu. Ay hala kaunihim, hal keadaan mereka itu malaikat. Dan ketika ru'yatul anbiya, ketika para nabi itu boleh tengok, kainatan adalah ia ala suwarihim, di atas rupa mereka itu al-asliyati, yang asal. Boleh nak tengok. Tu dia panggil apa tu? Khabar wa ru'yatul anbiya lahum ala suwarihim al-asliyah tu khabar khususiyatun, ilah benda khususiyat. Benda hak Allah Ta'ala wi suku dah ke. Bukan kata para nabi tu tak boleh nak tengok, rupa asal hak malaikat tu boleh tengok, tapi dia panggil benda ni khususiyat. Gitu. Khusus. Dan benda khususiyatun, yang dikhususkan, dan khusus yang ditentukan mereka itu al-anbiya biha birru'yah, biha birru'yatil malaikah ala suwarihim al-asliyah. Tu para nabi pun boleh tengok rupa asal malaikat dah. Hikmat ke apa boleh Allah Ta'ala saat itu wi nabi, wi para anbiya tu boleh tengok rupa asal hak malaikat. Litalaqi al-masaili ad-diniyati, dan supaya talaki ni dia panggil sambung ambil sambung ambil, supaya boleh sambung ambil al-masaili, akan masalah idhafah masdar kepada maf'ul, akan masalah ad-diniyati, yang bahasa agama. Sampai itulah dia panggil malaikat saat itu dia panggil ambil wahyu daripada Allah wi ke nabi lah kan. Gitu tu. Lepas tu wal ahkam syar'iyyati, dan boleh sambung, dan supaya boleh sambung ambil segala hukum-hukum syarak. Tu dia dah. Habis tu kalau dia mau tanya kata, para nabi saat itu boleh tengok dak rupa malaikat hak asal, hak nur bukan hak jadi manusia, hak nur hak asal nu. Jawab atau boleh, benda tu khususiat untuk dia. Faham dah? Allah Ta'ala dia boleh jumpa dengan rupa asal malaikat saat itu, dan supaya hikmatnya nulis ambil wahyu, ambil masalah agama kepada umat dah. Gitu. Lepas tu pelik dah, tak ada pelik.
wala yustaghrabu wujudu ajsamin bainana la naraha bil aini. Tak ada pelat dah. Wala yustaghrabu dan tidak bilang pelat. Wala yustaghrabu dan tidak bilang pelat wujudu naibul fa'il bagi yustaghrab. Wujudu ajsamin akan ada beberapa jisim bainana di antara kita. La naraha tidak boleh nampaklah oleh kita akan dia akan ajsam bil aini. Dah dengan ain dengan mata. Tak ada pelat. Ada banyak lagi jisim hak kita tak boleh nampak dengan mata. Lepas tu malaikat tu pelat dak. Tak ada pelat tak ada nampak agak dah ke. Banyak lagi. Dah jisim yang kita tak nampak wa mata noh mana sepengah hatu tu dak. Banyak lagi lah tu pengah angin ke apa tu. Banyak lagi jisim hak kita tak boleh nampak dengan mata. Malaikat pun serupa tu juga. Tak boleh nampak dengan mata tu. Apa pelat dak? Tak ada pelat la yustaghrab dia panggil dah. Tak pelat dak. Biasa je. Wa fil mu'tadi ma yuqarribu qarraba yuqarribu. Nah, wa fil mu'tadi dan pada perkara yang biasa, perkara yang beradat je. Perkara adat biasa ma yuqarribu zalika lizihni. Nah, barang yang mendekatlah ia barang zalika wujuda ajsamin bainana la nara bil aini dah. Lizihni bagi zihin. Lepas tu wa yarfa'u atas pada kata yuqarribu. Dan wa yarfa'u dan mengangkat ia ma'anhu daripada azihni al-aina wa al-ghaina dan akan tirai. Tak ada pelat beradat je benda tu. Kalau Allah Ta'ala nak kita nampak lah Ta'ala kita nampak. Tak ada. Kira itu sudahlah. Fa inna amamana kathiran minal ajsami al-hayati. Dan kerana sebab apa boleh kata wa fil mu'tadi ma yuqarribu zalika li zihni wa yarfa'u anhu al-ghaina. Sebab apa? Nah, yang benda biasa, perkara yang biasa ya benda tu kalau Tuhan nak tengok itu boleh nampaklah. Tak ada pelik kali. Sebab apa? Fa inna amamana kerana bahawa sungguhnya amamana tu khabar muqaddar insana. Apa? Inna dah. Khabar muqaddar inna. Kathiram tu isim muakhar bagi inna. Fa inna amama kathiram minal ajsami al hayati. Dan kerana bahawa sungguhnya di hadapan kita ni kathiram banyak sekali minal ajsami daripada jisim-jisim al hayati yang hidup. Duk depan kita ni banyak jisim-jisim hak hidup. Lepas tu wa ghairil hayati dan hak yang tidak hidup pada juga tak. Jisim depan kita, depan mata kita ni ada hak hidup, ada hak tak hidup. La yudriku hal basaru. Dan tidak dapat akan dia akan kathiram minal ajsami al hayyah wa ghairil hayati al basaru. Dah oleh mata. Tak nampak di mata pun belana dah ke? Tu benda tak ada pelat tu. Tengok dalil sikit tu. 2 3 tu. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kata ia Aisyah walakinnahu ay an-nabiyya. Tafsir bagi lakinna. Lakin ni dia panggil lakinna ni nasa isim okey. Walakinnahu lakin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sungguhnya nabi ni panggil ra'a bil basari. Ra'a ay bil basari. Okey panggil ru'yah basariyah. Gitulah. Melihatlah ia nabi dengan mata. Jibril akan malaikat Jibril ala suratihi ay ala suratil asliyatihi. Dan di atas rupa asalnya Jibril. Marratain 2 kali tengok. Rawahu al-Bukhari. Dah. Hubungan tak ni? Walau an-nazzaratu walaula an-nazzaratu ladhannana annaha laisa laha ainun wala atharun. Walaula an-nazzaratu dan jikalau tidak ada ahli nazar.
ahli fikir, ahli kaji. Dah kalau tak ada ahli kaji kok, dah la dhannana jawab gilau. Nasyaya sesungguhnya sekolah oleh kita, dah annaha akan bahwasanya ay kathiran minal ajsam allati la tudrak. Dah banyak daripada jising-jising yang kita tak nampak saat ni tu. Laisalaha tidak ada baginya bagi kathiram minal ajsan allati la tudrak saat ni ainun benda wala atharun dan kesan. Ni mujur ada ahli nazar dah ke ahli nazar tu dah ahli fikir tu. Dah dia duk fikir, dia duk kaji kata oh ada banyak lagi weh makhluk hak kita tak nampak dengan mata dah. Tu habis tu kita boleh tahu. Gapo lagi kita tengok sendiri dah tu dah cari sendirilah makhluk hak tak nampak dengan mata kita tahu tak ada angin, hatu, itu ke malaikat. Gapo lagi? Dia kata tahiyat hatu soal lagi. Kama la yustaghrabu ikhtisasul ba'di bi ibsari asya'a la tudrakuha sairul absari. Kaf memang kaf li tanzik ma masdariyah. Bandingnya masalah la yustaghrabu tidak dibilang pelik ayat ikhtisasul ba'di akan tertentu setengah-setengah biibsari asya'a dengan melihatkan beberapa perkara. Asya' mana tu sifat? La tudrakuha, la tudrikuha, yang tidak dapat akan dia ke asya' sairul absar. Oleh fa'il bagi tudrik. Oleh beberapa oleh yang tinggal lagi daripada beberapa kelihatan mata. Tak ada pelik dak dah. Jangan buat pelik lah, dia panggil banyak lagi benda yang mata kita tak nampak tu. La tudrikuha. Tidak dapat akan dia akan asya. Tak nampaklah sairul absari oleh yang tinggal lagi daripada kelihatan tu. Kelihatan mata lah. Jangan buat pelik Nama tahu pelik weh. Oh baru nampak. Oh pelik. Tak rasa tengok ni sekat hidup ni pelik. Tak la yustaghrab. Jangan pelik fi ikhtilafil absari pada berlainan kelihatan. Pada berlainan segala mata pelihatan lah. Fi quwwatil idraki pada kuat mendapat. Wa dha'fihi dan lemahnya al-idrak mendapat. Tu dah jangan pelik. Ibratan liulil absar. Ibratan isim inna muakhar tu. Ibratan dah. Inna fi ikhtilafi. Fi tu takluk mazhar khabar inna muqaddam. Ibratan isim inna muakhar. Gitulah. Yang hidup bila pelik lah. Fa inna kerana ilak pada katanya la yustaghrab tu. Jangan kita duk bila pelik lah. Benda hak tak nampak di mata tu ada banyak lagi tu. Tiba-tiba kita nampak jadi pelik. Jangan duk bila pelik. Sebab apa la yustaghrab? Jangan bila pelik. Fa inna fi ikhtilafil absari. Kerana bahawa sungguhnya sabitlah berlain ni daripada segala mata saat ni tu dah. Fi quwwatil idrak. Pada kuat mendapat. Ada orang hak mata nampak kuat dah ke. Tengok penduduk sini ya. Ita nyamuk tu. Duk le sejik tu. Nampak nyamuk hala. Wa dha'fihi dan lemahnya al-idrak. Mana kita duk sini kita huruf kita tak nampak. Nak cumi mata. Yang duk pelik tu dah biasa je. Li ulil absari. Wow, yang ada pada tulis ni. Li uli tu. Bukan li uli dak. Baca panak ya. Li uli. Bukan li ulil absar. Tak kena tu. Dia panggil wow tu ada pada tulis tapi tak ada pada baca Dia panggil mulhaq jamak muzakkar salim rafa' dengan wow, nasab khafat dengan ya. Ada li ulil absar ay li ulil ashabil uqul. Bagi segala orang yang mempunyai akal. Tak ada pelik Jangan buat pelik dah tu dah. Habis. Soal lagi.
Soalan yang ke-32. Su'ila ma wadhaiful malaikati. Apakah pekerjaan wazifah ni makna kata pekerja hak tetap. Gapo? Sampai sepuluh orang duk menega apa nama pekerja hak tetap ya tu jadi kru, jadi ustaz. Tapi pekerja hak sem tambah tu gapo? Nego ni nak ke? Kalau itu orang panggil wazaif. Wazaif tu orang panggil apa? Pekerja hak tetap hak buat semua. Gitu. Ma wazaifu al malaikati. Apakah pekerjaan tetap yang tanggungjawab hak malaikat? Nah, tanggungjawab hak malaikat tu gapo? Pekerjaan tetap malaikat tu gapo dia? Ujiba jawab. Minal malaikati rusulun. Minal malaikati rusulun bainal maula subhanahu wa ta'ala. Min li tabain i'rab jadi mubtada, rusulun tu khabar. Dah kalimatu min iza kana majruruha mutaaddidan fahiya li tabain. Min makna ba'du. Minal malaikati ay ba'dul malaikati. Dah bermula setengah daripada segala malaikat saat ni tu. Khabar rusulun ialah jadi utusan. Rasul, orang panggil Rasul Rawi sini mungkin istilahi. Kalau Rasul istilahi Nabi Nuh tak ke? Hak ni ndak ni Rasul istilah Rasul Rawi dia panggil. Rasulun utusan bainal maula di antara Allah Taala wa baina anbiya'ihi wa rusulihi, dan di antara nabinya Nabi Allah dan rasulnya Allah. Dah. Tu malaikat. Misal dia gapo malaikat hak jadi utusan saat ni tu? Jibril ila alaihi salam. Dan seperti malaikat Jibril orang turun wahyu tak ke? Tu kerja tetap dia dah tu. Tengok dalam tengok tentang satu. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, liqaulihi ta'ala. Nah, kerana firman-Nya Allah Taala, nazala bihir ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin. Nazala bihir ruhu dah. Nazala ni mutaaddi dengan ba dah, mutaaddi dengan ba. Nazala bihi telah menurunlah dengan dia dengan Al-Quran tu ar-ruhu oleh malaikat Jibril al-amin dah. Ar-ruhul amin gelar malaikat Jibril tu. Telah menurunlah dengan dia dengan Al-Quran tani oleh malaikat Jibril. Ala qalbika di atas hati engkau wahai Nabi Muhammad. Tu makna kata malaikat Jibril ambil Al-Quran saat ni tu masuklah hati Nabi Muhammad. Litakuna orang panggil kana dengan makna suara. Sini dia panggil dah. Ada ia kana dengan makna suara lima tepat dah. Dan litakuna supaya jadilah engkau. Litakuna ay litasira. Dan supaya jadilah engkau minal munzirin. Daripada orang yang menakuti akan umat. Gitulah. Habis. Wa minhum dan bermula setengah mubtada min tabain dah. Hafadzatun tu khabar. Wa minhum dan bermula setengah daripada mereka itu al malaikat. Khabar hafadzatun alal ibadi. Ialah segala yang menjaga atas segala hamba. Ada setengah malaikat tu hendak jaga hamba-hamba ni. Ada kira jaga manusia, jaga tu jaga ni belakanglah. Tengok nota kaki dua. Qala Allah Taala lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dah lahu ada baginya Allah. Muaqibatun ada beberapa malaikat yang bergilir-gati. Tu muaqibat tu makna kata beberapa malaikat yang bergilir-gati. Mimbaini mimbaina yadaihi, daripada di antara yadaihi depannya ni min baina yadaihi dengan makna depan sini dah. Wa min khalfihi itu belakang.
Daripada di antara hadapan nyonya manusia insan, wa min khalfihi, dan daripada belakang nyonya insan. Itu makna tu ada beberapa malaikat bergilir gati kepada manusia depan belakang, yahfazuna, jaga oleh mereka itu malaikat hu akan dia akan insan, min amrillahi, daripada urusan Allah Taala, daripada pekerjaan Allah Taala. Ada kita kiri kanan apa tu dah? Tu ada malaikat nak jaga kita. Gilah, wa minhum, dan bermula setengah daripada mereka itu al malaikat may yaktubu a'malal ibadi min khairin aw syarrin. Dan khabar tu man ialah mereka yaktubu, yang tanda lah ia, yang tulis lah ia, man a'malal ibadi, akan segala maf'ulun bih, akan segala amalan, akan segala gerak geri hamba-hamba, min khairin, daripada baik, aw syarrin, atau daripada jahat. Dah. Ada hak tanda siap belaka. Tengok nota ketiga. Qala ta'ala, wa inna alaikum lahafizina, dan sesungguhnya adalah di atas kamu itu lahafizina, dan sesungguhnya ada malaikat yang menjaga. Lahafizina lam la takih. Dah. Nak ayat atanya ada bagi kita ni, ada malaikat hak duk jaga kita tu. Kiraman katibina, yang mulia-mulia, yang menulis. Mereka itu malaikat. Ada kita hendak jaga tu. Apa nama? Malaikat kiraman katibin dah. Tu hendak jaga kita rakyat lah. Ya'lamuna, tahu mereka itu malaikat. Ma akan barang taf'aluna, yang kamu yang buatlah oleh kamu. Malaikat tahu belaka benda hak kita buat. Habis tu dia tanda tu. Habis. Wa minhum muwakkaluna bil jannati wa na'imiha. Wa minhum mubtada mitabain, dan bermula setengah daripada mereka itu malaikat. Dan muwakkaluna, diwakilkan, disuruh, diwakilkan, diserahkan mereka itu malaikat, yakni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wakil, serah kepada malaikat, bil jannati, dengan syurga, wa na'imiha, dan nerakanya, dan nikmatnya dah. Gitu. Allah Ta'ala singgah, apa dia malaikat jaga syurga. Ridwan ke? Gitu tu. Ada tengok dalam. Qala Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Wasiqal ladzina taqaw. Dan dibawa datang, dia panggil dihalau lah, dihalau, dan dibawa datangkan alladzina, akan orang-orang ittaqau, yang takut akan mereka itu, orang-orang itu rabbahum, akan Tuhan. Alladzina taqu rabbahum, alladzina taqu rabbahum. Gitu. Wasiqa, dan dibawa datang, dihalaukan alladzina taqu, akan orang-orang yang takut mereka itu, alladzina rabbahum, akan Tuhan mereka itu, ilal jannati, kepada syurga, dzumara, dan dzumara tu hal pada dhamma jamak ittaqud. Hal keadaan dzumara, berpuak-puak. Makna katanya malaikat saat itu dah duk hamba manusia, duk hamba orang yang takut kepada Allah Ta'ala tu, masuk syurga, berpuak-puak masuk ke syurga saat itu. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila datanglah oleh mereka itu alladzina taqu rabbahum saat ini, akan dia akan syurga, akal al-jannah. Patu wa futihat abwabuha, dan dibukakan akan segala pintunya, pintu syurga. Al-jannah ni. Wa qala lahum, dan katalah bagi mereka itu alladzina taqu rabbahum saat itu, khazanatuha, oleh segala penjaga-penjaganya al-jannah, salamun alaikum tibtum. Faedah. Tu orang hak jaga syurga pun dia katalah. Dia kata kepada orang masuk syurga tu, dia kata salamun alaikum tibtum. Dan selamatlah di atas kamu, timtung, baiklah di atas kamu. Fadkhuluha, maka hendak masuklah oleh kamu, akan dia akan al-jannah, khalidina, kekal sama-sama dah. Tu. Wa minhum, dan setengah daripada mereka itu malaikat muwakkaluna, dan diwakil akan mereka itu malaikat bin nari,
dengan neraka wa azabiha dan dengan azabnya nya neraka. Ada juga tu tengok dalam weh. Qala ta'ala wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Wa ma ja'alna dan tidaklah menjadi oleh kami Allah ashaban nari akan penjaga-penjaga neraka illa malaikatan malaikat. Allah tak nak tak hamba lain makhluk lain suruh jaga neraka. Malaikat ya tu tak. Habis. Kalau tak manusia jaga neraka, manusia ni belah sama belah nak ke? Allah mamak kena katak habis macam hancur kepala. Tu habis tu ya tak malaikat jaga tu. Sebab orang masuk neraka tu manusia bukan malaikat. Habis. Wa minhum hamalatul arsy dan bermula setengah daripada mereka itu malaikat hamalatul arsy yang ialah khabar. Ialah yang memikul akan arasy. Ada malaikat duk pikul arah. Tengok atas kedua. Qala ta'ala alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Alladzina yahmilunal arsya. Beberapa malaikat yang menanggung oleh mereka itu alladzina al-arsya akan arah. Ada beberapa malaikat hodok tanggung arah. Wa man haulahu dan mereka yang ada di kelilingnya arah yusabbihuna mentasbihlah oleh mereka itu man hodok keliling arah saat ini tu bihamdi rabbihim dengan puji bagi Tuhan mereka. Ada hodok keliling arah saat ini tu. Namun duk gambar tu lama tu ni arah ni Tuhan duk keliling arah tu malaikat duk keliling arah tu duk tasbih. Bukan lagu tu dah. Tuhan bukan itu. Gambar gitu. Wa yastaghfiruna dan minta ampunlah oleh mereka itu malaikat lilladzina amanu bagi segala orang yang mukmin. Malaikat ni duk minta ampun kepada orang mukmin. Rabbana ayya rabbana munada murakham. Ayya rabbana wahai Tuhan kami wasi'ta hendak meluahlah oleh engkau kulla syai'in akan tiap-tiap suatu. Meluah ke apa tu? Di sini dia panggil rahmatan wa ilman, dia panggil tamyidun muhawwal anil fa'ili. Meluah tu rahmatan nisbah rahmat wa ilman dan nisbah ilmu pengetahuan. Dah. Minta itu hal luah. Rahmat pun kena rata molek, tahu pun tahu, ilmu pun rata molek. Faghfir maka hendak ampunlah olehmu wahai Allah lilladzina tabu bagi orang-orang yang telah bertaubat. Itu malaikat minta tu wattaba'u dan hendak ikutlah olehmu dan hendak ikutlah oleh kamu sabilaka akan agama engkau. Wattaba'u dan mengikutlah oleh mereka itu ittaba'a yattabi'u wattaba'u dan mengikutlah oleh mereka itu alladzina tadi tu sabilaka akan agama engkau waqihim dan hendak jaga hendak pelihara lah olehmu wahai Allah akan mereka itu alladzina amanu saat itulah azabal jahim akan azab yang begitu itu dah habis Allah sikit lah wa minhum qaimuna bimasalihil ibadi wa manafi'ihim min litabai malau ni i'rab mubtada qaimuna tu khabar nak pusing pun tak apa min tu khabar muqaddam qaimuna mubtada khabar pun boleh wa minhum dan bermula setengah daripada mereka itu malaikat qaimuna mengerjalah oleh mereka itu malaikat bimasalihil ibadi mengerja qaimun ni makna tunai mengerja buatlah mereka itu malaikat bimasalihil ibadi dengan maslahat hamba wa manafi'ihim dan segala munafaat mereka itu al-ibad hamba sangat tak ada malaikat belaka duk tengok semua tu hak baik hak jahat hak munafaat hak gapo tu ila ghairi zalika mimma umiru bihi ila tu takluk pada fi'il mazhuf ai intahi hendak mensuklah oleh hendak mensuklah oleh engkau kata wisuk ila ghairi zalika kepada yang lain dimakan itu zalikal mazkur min kalamina itu dah
Tu min kalamina. Mula daripada awal saat ni lah. Sampai sini. Apa nama ghairi zalik? Mimma daripada barang umiru yang disuruh akan mereka itu. Dan malaikat tu bihi bima dengan bagai. Kata-kata wisuk lah. Tengok dalil. Antara kaki 3. Setengah daripada mimma umiru bihi. Benar Allah Ta'ala suruh malaikat. Mithlu qabdil arwahi, seumpama mengambil akan ruh. Ambil nyawa tu. Ini setengah daripada kerja malaikat ni. Qala ta'ala. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum. Qul hendak katalah oleh engkau wahai Nabi Muhammad, yatawaffakum. Lagi akan datang tu. Lagi tu. Lagi memati akan kamu. Sikit lagi tu kamu tu mati. Sikit lagi tu kamu akan kena mati. Memati ya. Ya tawaffa ni makna memati. Siapa dia memati? Malakul mauti, oleh malakul maut. Harap. Oleh malakul maut. Siapa dia memati? Malakul maut memati. Allah Taala izin kepada dia. Tu. Kau salah ni. Sikit dah ni. Betul. Tak apa. Start. Ya. Siapa dia memati ya malakul mauti. Allah Taala we izin ke dia. Malakul maut mana sifat allazi wukila yang diserah, yang diwakil bikum dengan kamu. Siapa dia atau malaikat maliki maut lah mematikan kita saat ni tu. Allah Taala we dia hijau tu saat ni. Thumma ila rabbikum turja'una. Thumma turja'una ila rabbikum. Kemudian dikembali akan kamu sekalian ila rabbikum, kepada Tuhan kamu. Wa kadzalika soalul qabri kama sayati. Itu dah. Kata gilah banyak lagi hijau malaikat. Kama yang katanya al mabhatsus tsalits fil imani bi kutubihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika wa sallam Muhammad. Dah lajak lah.